Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski, menjangkakan pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT, Natsu Ensor bakal kembali tidak lama lagi. Selepas senarai 27 pemain skuad negara diumumkan untuk aksi menentang Nepal, ramai peminat Harimau Malaya tertanya-tanya tentang ketiadaan Insa. Ini kerana sejak skuad negara menjalani latihan sejak 17 Mac lalu, kelibat pemain tengah berusia 38 tahun itu tidak kelihatan. Kini, Klamovski memaklumkan Insa masih menjalani proses pemulihan. Bekas pemain tengah Levante itu mengalami kecederaan ketika aksi pusingan 16 Liga Juara-Juara FC Elite ICLE baru-baru ini. Klamovski percaya sekiranya proses pemulihan Insa berjalan lancar, beliau dijangka kembali menyertai latihan Harimau Malaya. Kedua-duanya Insa dan Arif Aiman Hanapi menjalani proses pemulihan. Kedua-duanya memiliki pelan pemulihan individu. Kalau situasi kedua-duanya berjalan lancar, mereka akan menyertai pasukan dalam beberapa hari lagi, katanya kepada wartawan Astro Arena Zulhilmi Zainal Azam. Sekiranya Insa kembali pulih, beliau bakal bersaing dengan Hector Herrera, Stewart Wakin, Nazmi Faiz Mansor, Safawi Rashid, Endrick Dos Santos, Afiq Fazal dan Syamil Kuti Aba untuk slot bahagian tengah. Malaysia bakal berdepan Nepal untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027 pada 25 Mei ini.